Okey guys, dekat depan aku ni adalah sebuah maxi scooter S1M Cruisim 400i. Design dia memang sangat cantik lah kalau tengok. Okey, nampak moden dan garang design dia. Okey, untuk motor ni dikuasakan dengan enjin 399cc, 34 horsepower dan 37 Nm of torque. Atas highway, redah angin, potong lori, selamba. Transmisi CVT. Untuk suspension depan dia kita tengok. Suspension depan dia menggunakan telescopic fork. Okey, saiz disc 288mm, saiz tayar 15 inci. Ada ABS dan juga ada traction control. Untuk suspension belakang dia menggunakan dual shock punya absorber, saiz disc 275mm dan juga ada ABS. Okey, tengok daripada belakang dia. Daripada belakang dia lawa bang. Okey, memang sangat lawa. Ciri-ciri lainnya ada pada motor ni. Okey, dia datangkan dengan meter TFT dekat depan sini. Okey, menggunakan sistem smart key. Right. Lepas tu dia ada USB port untuk charge phone. Okey, nampak kat bawah tu. Dan juga menggunakan lampu LED depan dan belakang. Okey, lampu LED depan dan belakang. Alright. Ciri-ciri lain dia. Windshield. Windshield adjustable, tapi manual satu step saja. Okey. Yang lagi best untuk motor China kan. Okey, kebanyakan motor China semua dia ada dashcam. So kalau kita tengok dekat depan sini, nampak tak ini dia dashcam. Dashcam depan. Okey, untuk dashcam belakang jom kita tengok daripada belakang macam mana. Ini dashcam belakang dia. Dekat sini. So ini antara salah satu ciri-ciri keselamatan yang sangat bagus lah bagi aku untuk skuter Maxi ni. Okay, so overall design dia memang sangat cantik. Untuk riding position dia pun memang sangat selesa. Okay, sebab apa dia ada backrest kat belakang sini. So kalau penat, bolehlah rest sikit. Okay, lepas tu dia punya footrest pun ada 2 step punya footrest. Satu dekat bawah, satu dekat atas. Nampak? So korang boleh adjust ikut keselesaan korang macam mana. Untuk tangki dia pula, kalau kita compare dengan Maxi skuter yang lain, motor ni dia letakkan dengan tangki 14.5 liter. Kalau kita tengok ADV 350 pun tangki dia baru 11 liter something. Okey, ADXTG pun baru 13 liter, tapi ini 14.5 liter bang. So bagi aku sangat luas lah. Untuk sistem storage dia pula, dekat bawah seat ada storage, boleh masuk 2 biji helmet. Dekat depan dia ni ada 2 storage kiri dan kanan. Ni ada cover. So kalau hujan ke kan dia tak basah. Nak buka tekan saja. Okey, nak tutup pun kita tekan balik. Okay, ni pun sama, nak tutup kita tekan balik saja macam ni. Jadi memang sangat cantik lah. Alright. So bagi aku overall untuk Maxi skuter ni kan, ini antara yang paling terbaik lah. Dengan sistem teknologi yang baik. Okey, design dia yang lawa, kapasiti tangki pun luas, riding position pun selesa, harga dia pun mampu milik. Baru 27,888. Kalau tengok Maxi skuter lain, harga dah jejak 3 dah. Tapi ini harga dia masih bawah 30,000. Okey. Kalau korang nak aku review motor-motor lain, korang boleh komen kat bawah motor apa yang korang nak tengok lepas ni.